Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Jadi hari ini bertemu lagi kita dalam siri podcast episod yang ke-7 untuk program My Manjung TV. Agak lama juga last kita bersiaran, saya tak pasti dah beberapa minggu yang lepas. Hari ini kelainan sedikit, jarang-jarang untuk saya berada di depan skrin bersama dengan anda. Selalunya kita bersama dengan saya kena sebut ni lah, moderator kacak dan paling handal di MPM, Encik Rifki Romero. Tetamu jemputan pun dah tepuk dah. Sebabnya memang kalau ikutkan semua siri podcast sebelum ni, moderatornya adalah Encik Rifki lah. Saya biasa di belakang layar saja, tapi hari ni ada kelainan. Beliau merajuk. Saya difahamkan beliau tak nak keluar skrin hari ni. Dia suruh saya, okey lah, saya sambung lah kan. Untuk episod yang ke-7 ini, kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan e-waste dan juga kita semula. Jadi kita harap tuan-tuan dan perempuan dapat bersama dengan kita untuk kita kupas serba sedikit tentang e-waste dan juga kita semula. Hari ini kita bawakan khas dua tetamu paling tadi Iki paling kacak lah, yang ini dua-dua paling sweet di MPM. Idaman ramai wanita-wanita di luar sana. Dua pengarah jabatan yang kita bawakan untuk kita berbicara tentang e-waste dan kita semula. Yang pertama, kita ada Encik Muhammad Syafiq bin Syafi'i, pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Perkhidmatan Bandar. Encik Syafiq, sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay. Saya okey? Saya okey. Saya baru baik dari dosa semua. Okey sikit lah ini. Ini tetamu pertama kita, Encik Syafiq Syafi'i, pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Perkhidmatan Bandar. Dan yang seorang lagi ni popular, famous dekat kita punya MPM ni, malah daerah Manjung, Encik Rozi bin Dahlan, pengarah unit landscape, baru pulang dari South Korea. So dia faham kan? Saya sama kan. Macam mana cuaca di Korea? Sejuk. Menarik kan? Jadi inilah dia, dua-dua tetamu yang kita bawa khas pada petang ini. Jangan risau, tajuk tu dapat berat lah, e-waste dan kita semula, tapi kita tak nak sembang-sembang skema, kita sembang santai saja tentang e-waste dan juga kita semula. Kita terus kepada tajuk lah, Cik Syafiq Secara mudahnya boleh tak Cik Syafiq terangkan kat kita apa itu sebenarnya e-waste? Kalau waste tu rasanya ramai dah tahulah, waste tu sisa-sisa buangan. Itu apa? E itu apa? Engkau emas. Terangkan e-waste tu apa, Cik Syafiq? Okey, masih pada saudara Ismail yang kacak lagi berseri. Hari ni sesi puji-memuji. Jadi kita angkat sesuatu sendiri. Betul. Kalau tak ada siapa nak puji, kita lah puji diri sendiri. Tak ada paku tinggi. Betul. Okey, balik pada soal topik kita tadi. Okey, bahasa mudahnya e-waste ni adalah sisa elektronik dan juga elektrik yang telah rosak dan tidak boleh digunakan pakai. Itu tafsiran yang paling mudah. Okey, paling mudah dia sisa elektronik dan elektrik yang terpakai. Yang orang dah nak buang lah. E-waste. Tak digunakan lagi. Boleh bagi contoh? Apakah barang-barang yang itu? Paling dekat, barang yang paling dekat kita, telefon. Telefon kita yang dah orang kata outdated, yang dah tak sesuai mengikut perkembangan semasa. Itu pun kita ketika sebagai e-waste. Jadi faham kan? Telefon-telefon lama, mungkin juga sisa-sisa daripada komputer, betul. Mouse, keyboard dan sebagainya, itu e-waste. Jadi boleh cerita lebih lanjut tak? E-waste ni sisa bahan buangan yang bagaimana? Adakah dia bertoksik ke, berbahaya ke kan? Okey, dalam tafsiran daripada Jabatan Al-Fita lah, saya ikut daripada Jabatan Al-Fita, sisa e-waste ni adalah termasuk dalam sisa berjadual, iaitu solid waste 110. Itu dalam tafsiran buku dalam Jabatan Al-Fita lah. Tetapi e-waste ni sekarang ni kita dah lihat, e-waste ni boleh kita semula, boleh digunakan pakai balik untuk menjadi kepada barang-barang yang baru lah. Tapi orang kata apa, sekarang ni kita boleh guna pakai, tetapi ada beberapa komponen dalam e-waste ni yang perlu kita lupuskan dengan cara yang betul dan selamat. Betul lah maksudnya, betul. Dalam jangka masa pendek kita bagi acute, dan juga jangka masa panjang kita bagi kronik lah. Itu dari segi penyakit lah. Jadi sisa berjadual, e-waste termasuk dalam sisa berjadual. Maksudnya sisa ni tak boleh dibuang sesuka hati. Tak boleh lah kita nak buang tepi jalan. Betul. Nak dibuang merata-rata, sebabnya ia ni berbahaya. Dan dipantau oleh JAS, saya dah dengar tadi, Jabatan Alam Sekitar. Betul. Jabatan Alam Sekitar memang mengambil mengambil serius perkara ni lah.
Dan pesanan penumpang sesuka hati e-waste ni pun termasuk dalam peraturan diorang. Dia kena saman Boleh. Saman dan juga penjara pun boleh. Bahaya betul. Oh, nampak. Sekarang kita punya tajuk dah jadi serius tau. E-waste. Dengar simple perkataannya. Tapi sisa e-waste ni sangat berbahaya dan tak boleh dibuang merata-rata. Boleh menjadi satu kesalahan yang besar. Tadi Cik Syafiq ada cakap berkenaan sisa e-waste ni boleh dikita semula dan juga boleh diguna pakai. Saya nak beralih kepada Cik Rozi. Yes, Cik Rozi bin Dahlan, selaku pengarah unit landscape bagi Majlis Sundan Manjung. Okey. Sisa-sisa e-waste ni, macam mana Cik Rozi dapat tak melihat kemungkinan sisa-sisa e-waste ni untuk dijadikan sebagai bahan-bahan diguna pakai semula dalam kerja-kerja landscape, Cik Rozi? Okey. Setakat ni kalau ikutkan ni adalah benda baru lah bagi kami kalau nak buat. Sebab bila Tuan Syafiq sebut ianya bertoksik, kena fikir dua kali. Tapi mungkin satu benda, tak semua benda toksik. Contoh ada barang macam contoh kamera ke apa, mungkin yang boleh guna semula. Saya rasa melibatkan komputer kot yang lebih bertoksik. Contoh Cik Syafiq. Betul. Dia bukan dalam sisi komputer pun, waste komputer pun ada beberapa komponen seperti mercury, uranium. Itu benda-benda yang bertoksik lah. Tetapi ada juga barang-barang daripada sisi waste daripada komputer pun boleh kita pakai. Okey. Saya rasa kalau untuk macam tu, untuk keindahan lah, mungkin just casing apa semua. Kami pun biasa guna e-waste ni, biasanya kita guna untuk pameran dalaman je lah. Kalau macam pameran wasi apa semua, kita gunakan semula atau bagi cususan idea yang kreatif. Macam contoh mouse, kita upgradekan macam laba-laba apa semua. Dia mempunyai elemen yang menarik kalau dalam pameran apa semua lah. Tetapi kalau Encik Ismail saya mencabar, kita cuba, kita try cuba tengok put dan di transformer dekat tumpang mana kan. Sebab menarik juga kan kalau kita dapat buat guna sisa e-waste ni jadi satu elemen landscape kekal yang berskala besar, boleh jadikan hiasan bandar. Tapi itu kita kena kaji lebih sikit lah. Jadi kemungkinan ni ada. Walaupun sebenarnya sisa e-waste ni sisa yang berbahaya juga kerana berjadual. Okey, kita beralih semula kepada Cik Syafiq. Dari segi sudut kita semula, barangan sisa-sisa e-waste ni, kan tadi kita dah faham dia tak boleh nak dibuang sesuka hati, perlu dilupuskan secara tersusun lah. Ada cara nak lupuskan. Boleh terangkan sikit tak? Kalau saya ada sisa e-waste sekarang, saya nak buang kat mana sebenarnya? Okey. Memang menarik soalan tu Cik Ismail. Sebab Mamai pun tak tahu Tak tahu. Even saya sebelum masuk ni pun saya tak tahu. Jadi kita tak tahu kan? Tak tahu, memang tak tahu. Okey, bagi dalam pihak Majlis Sundan Manjung telah menyediakan satu pusat pembuangan sementara e-waste. Dahulunya di Pejabat Cawangan Zon Buastawan. Tetapi sebabkan di daerah di kawasan Simandung ni memang permintaan untuk melupuskan e-waste ni sangat tinggi. Jadi kami pindahkan pusat pembuangan sementara tu daripada Setiawan kepada Simandung lah di Fasa 2C. Okey. Dekat Fasa 2C ada pusat pengumpulan tu. Maksudnya dia ada tempat khas yang kita boleh bawa dan buang di sana. Ada orang jaga di sana ke? Staff saya akan kumpul dan kita akan bila collection tu dah cukup dia punya masa dan juga muatannya, beratnya, kita akan hantar pada kontraktor kita lah untuk dilupuskan secara sistematik lah. Jadi penduduk Muslim Manjung, penduduk di daerah Manjung ni boleh datang ke tempat kurusan sisa e-waste ni, bawa barangan sisa e-waste mereka untuk dilupuskan kan. So bila-bila masa kan? Boleh dapat petikan barang. Sebagai kalau itulah yang menarik e-waste ni. Sebab e-waste ni dengar kan. Setiap barang e-waste tu ada harga dia, dan setiap barang e-waste yang dihantar pada pihak kami akan mendapat wang tunai lah. Ini kita kena bawa lebih, dapat duit tu. Dapat duit, bukan saja benda ni free. Okey, dia punya buang rata-rata pergi dekat Fasa Lucy tu, tempat perusahaan sampah tu, tempat perusahaan sisa e-waste, boleh ditukarkan dengan wang tunai. Kira apa? Kira macam mana? Okey, tentu setiap barang e-waste ni, saya bagi contoh telefon dah. Telefon ni orang kata tu memang kita beli beribu lah, nak bagi harga yang setara ataupun tu dengan ni memang tak mungkin lah. Tetapi bila kita
memang saya bagi contoh lah handphone Nokia. Tiga-tiga kupang yang tak pakai lama tu. Ada lagi. Ada lagi. Kalau masih berimu lagi handphone yang Sony Ericsson, apa lagi, Alcatel apa semua tu. Benda tu kami boleh jual dalam RM2. Oh, dapat keluar tunai. Ada kadar yang ada. Ada kadar yang tu tak. Benda ni pun bukan biasa saja tak. Benda ni adalah di bawah Suruhanjaya, sisa barang baik lah yang di bawah JAS yang buat penetapan baru harga barang sisa US ni ada harga. Koma jangan datang mentang-mentang handphone Samsung beli 3,000 dulu, dah tu datang nak minta 1,000 pula kan. Kat Syafiq memang tak dapat lah. Dapat 1,000. Habis dah rambut benda dah habis. Jadi bawa aja sisa jadual, sisa US itu ada nilai yang dah ditetapkan oleh Jabatan Alam Semesta sendiri. Itu telefon lah. Saya ada contoh yang besar. Contoh aircon. Aircon pun dikira sisa US. Aircon pun US juga. Tapi aircon pun tidaklah macam harga. Contoh 1,000 sekarang kita beli, 1,000 kita dapat, tidak lah. Cuma ada nilaian dia lah. Macam TV pun sama, mesin basuh. Nampak TV, mesin basuh, barang elektrik lah. Saya cerita ni barang-barang yang besar lah. Cik Rozi ada banyak barang-barang tu kat rumah? Tak ada. Kalau ada boleh bawa ke? Semua kalau ada lepas ni kita bawa. Saya dan Cik Rozi akan bagi kumpul-kumpul lah. Kita orang boleh dapat dia lebih. Kita duduk Banjung pun sepatut kita start. Kita kena mulakan daripada, kalau tak terlambat aku sekarang, mana rasa nak buang apa semua, kita kumpulkan, bawa kurang-kurang pun RM2-3 pun duit juga kan. Betul. Lepas lah. Betul. Lagi berani lagi. Betul. Benda yang paling mudah orang buang adalah set televisyen lama, aircon lama. Bila kita beli yang baru, saya rasa ramai yang buang dekat tong sampah besar, ataupun buang kat merata-rata kan. Daripada buang macam gitu, baik bawa ke tapak pelukusan sisa e-waste ni dekat fasa 2C, boleh tukar dengan duit. Dengan nilai wang yang akan diberi lah sebagai ganti rugi. Bukan ganti rugi, ni kira untung ni. Untung daripada tak dapat apa. Benda nak buang dah dapat duit tau. Oh, bagus lah. Sebab ini kira macam berita baru juga. Tapi insyaAllah bermula pada hari ini kita akan wawarkan lebih lah tentang pelepasan sisa e-waste di fasa 2C Seri Manjung. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi terima kasih Cik Syafiq di atas penerangan tu. Tapi nak cakap dengan Cik Syafiq lagi lah, nak tanya lagi. Sebab tadi dah bangkit kan, memang sisa ni sisa berjadual, dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi maksudnya dari segi pengumpulan, pelepasan, kita perlu hantar report atau laporan kepada Jabatan Alam Sekitar. Sepantauan. Okey, dari segi pemantauan, pihak kita akan menghantar laporan setiap 3 bulan sekali lah pada Jabatan Alam Sekitar. Dan Jabatan Alam Sekitar pula akan mengadakan audit lah pada kita, di mana setiap barang dari waste yang kita lepaskan tu perlu mengikut prosedur yang ditetapkan lah. Maknanya bukan buang-buang sajalah. Maknanya kita apa yang kita buatnya akan berdasarkan daripada panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar lah. Sebab orang kata kalau salah cara berurusan, dari pihak-pihak sebelah tu akan berimbas akibat lah. Yang tu yang saya tak nak benda tu terjadi lah di sini. Okey. Ini saya buka kepada Cik Syafiq dan juga Cik Rozi. Sepanjang bertugas di daerah Manjung, di Majlis Menara Manjung ni, dari segi kategori tempat pembuangan sampah harang, dalam pelibatan kedua-duanya di daerah Manjung ni, ada pernah perasan barangan-barangan sisa e-waste ni dibuang secara berluasa merata-rata? Pendapat Cik Rozi dan si pengalaman sendiri pernah jumpa? Nampak memang ada. Memang ada, terutama TV. Kalau TV dengan peti ais. Peti ais pun ada orang buang. Biasanya peti ais dah buruk apa, panggil berobok apa kan. Dibuang. Kalau tengok tempat kawasan dan laluan celaka pesawit, benda tu memang nampak obvious sangat lah. Memang banyak. Bila dah ada macam ni, saya rasa janganlah buang macam tu, dah dapat duit kan. Betul. Cik Syafiq memang ada nampak juga. Barang-barang kata nampak memang itulah realiti sebenarnya. Di mana saya baca contoh lah di Pasar Awal Semenanjung lah. Pasar Awal Semenanjung. Okey, ada disediakan tong sampah yang besar dekat pasar. Kita pun sediakan tong sampah untuk penggunaan peniaga di pasar, tetapi orang ramai mengambil kesempatan pula dengan membuang sisa-sisa e-waste tu ke dalam tong sampah tu lah. Dan memburukkan keadaan lagi, ada scavenger yang akan mengucak-kacikkan keadaan sampah di situ dan menjadikan tong sampah di situ. Betul. Ya, dia orang pula yang kumpul dan pergi jual pula untuk dapat duit kan. Dari segi barangan sisa e-waste memang ada banyak, ada rekod-rekod dia. Memang banyak. Memang banyak. So kata memang itulah satu cabaran pihak Majlis Menara Manjung hadapi lah, terutama di negara saya lah. Okey.
Encik Syafiq, Ya. dari segi pelupusan sampah ini secara berluasa haram lah yang dibuang rata-rata kat luar ni, ada kesan tak terhadap alam sekitar? Sebab kata sisa berjadual, maksudnya mungkin ada sisa toksik dan sebagainya. Dari segi pembuangan sampah haram, sisa e-waste, apa kesan-kesan dia terhadap alam? Okey, dari segi kesan pada alam sekitar, macam kita nampak lah, bila sisa e-waste ni dibuang merata-rata tempat, dia akan menimbulkan kacau ganggu. Bila menimbulkan kacau ganggu, dia akan mengundang pada peribakan penyakit lah. Seperti mana yang paling sedang berlaku, penyakit bawaan virus, iaitu nyamuk degi lah. Di mana orang kata apa, walaupun kita hanya meletakkan 1 mililiter air di dalam bekas-bekas yang tersembunyi di sebalik sisa e-waste ni, dia akan mengundang ataupun dia tempat membiarkan yang itu paling obvious lah. Dari segi toksiknya, sebab saya difahamkan ada kadang-kadang ada penggunaan ataupun barangan seperti bahan merkuri di dalam sisa-sisa e-waste ni. Dari segi kesihatan, merkuri ni bahaya lah kan. Jadi itu memang boleh bawa bahaya yang besar kepada orang awam jugalah. Dia akan terdedah. Mercury ni biasanya bila dia daripada sungai atau ke laut, bila laut tu dia akan masuk, tak tahu mungkin tapi lagi tahu kan, tapi dia akan masuk dalam ikan apa semua sebab kalau di Jepun orang panggil minyak mata syndrome. Minyak mata ni sebabkan oleh pengumpulan sisa merkuri tadi lah di dalam laut, dia akan memusnahkan ekosistem dalam. Lepas ni ikan pun tak boleh ke kalau turun banyak ni? Macam di minyak mata syndrome tu memang ikan mati, tumbuh-tumbuh akuatik di dalam laut pun mati. Dan sebab merkuri ni dia tak larut kan, dia akan masuk ke dalam, contoh kalau dia mengalir ikut air, masuk ke dalam badan ikan, dan kita pula makan ikan tu, sisa merkuri tu akan kekal dalam badan kita pula, lawan toksik dia kan. Jadi itu bahaya dia. Jangan buang rata-rata barangan sisa e-waste ni, sebab kemungkinan sisa toksik sebegini akan tersebar dengan luas dan bahaya. Jadi sekali lagi kita nak tekankan, bawa ke Taman Fasa Dosi, pergi ke tempat pelupusan sisa e-waste, tukar dengan duit. Sebab apa, kita rasa kita lagi signifikan sebab itu bahan pirangan laut. Betul. Sebab ada kajian, memang terlalu banyaklah kajian mengenai merkuri dalam ikan apa semua, sampai tahap satu hari nanti kita nak makan apa semua beracun apa kan. Betul. Kita mulakanlah eloklah kot dalam sehari dua yang kita start lah. Ini gesaan kami di sini supaya anda juga mengambil serius tentang pelupusan sisa e-waste ni, supaya ianya tidak tersebar luas dan menjadi bahaya kepada orang awam yang lain. Okey, terima kasih atas penerangan tentang bahaya sisa e-waste ni, Cik Syafiq dan juga Cik Rozi. Dia lebih kurang saiz ni sampai kopi merkuri je. Dia boleh kita lihat dia boleh impact dia tu, sebab kat mana kalau kita tengok lah pasal apa sustainable development goal kita wawarkan semua diulang oleh peringkat kebangsaan, sebab kadang-kadang ni macam mana kita nak memelihara alam kan. Tu lah macam mana. Betul, setuju. Saya sangat setuju. Saya nak tanyakan satu soalan. Dari segi perundangan lah, peraturan dan perundangan, kalau Cik Rozi tahu pun boleh kongsikan sekali lah. Saya Cik Syafiq lebih tahu benda ni kan. Jadi boleh tak terangkan kita dari segi peraturan dan perundangan yang berkaitan tentang dengan pelupusan sisa e-waste ni, supaya kita semua tahu kalau orang buang sampah rata-rata e-waste ni kena denda berapa ribu ke, penjara ke kan. Okey, melupuskan e-waste secara berbahaya ni adalah termasuk di dalam Akta Kawalan Kualiti Alam Sekeliling 1994 lah, bidaan 2023, di mana apabila seseorang itu melakukan kesalahan yang saya sebutkan tadi, orang itu boleh dikenakan hukuman denda, penjara ataupun kedua-duanya sekali. Dengan saya rasa untuk bidaan yang terbaru ni, hubungan penjara ada dimasukkan dari segi denda, iaitu dahulunya kesalahan-kesalahan ni macam perkarangan, selalunya dia dalam 5,000, 10,000. Tetapi dengan pidaan yang telah dilakukan oleh dalam sekitar ni, pelakunya boleh dikenakan hukuman penjara dan denda. Ini maksudnya kalau macam saya buat kumpul barang-barang e-waste pun salah lah. Salah. Sebetulnya kalau nak menjadi pengumpul barang e-waste ni, perlu berdaftar dengan JAS. Dia bukan saja, dia bukan skrip kita kumpul saja. Sebab ada yang guna bahan-bahan komputer kan, ada emas di dalam tu istilah. Betul. Guna kan.
Itu yang kata tadi, saya kata ni lah, kita perlu simpan dan kita perlu lupuskan dengan cara yang betul. Dan tidak ada masalah lah dari segi penyakit je, dari segi alam sekitarnya. Yang lebih penting sekali, bila just tahu pula akan ada rudal lain pula kan ni, akan ada implikasi perundangan. Jadi tak boleh main-main benda ni. Bukan simply kita pula jadi scavengers kan, macam Cik Rozi cakap tadi. Memang betul, pernah ada ketika dulu kita kecoh ni, kalau barangan dalam komputer tu bila dipecahkan ada plate-plate emas. Ya, Kan? dari sekarang masih ada lagi kan. Sampai sekarang pun saya ada lagi tu. Cik Rozi ingatkan balik memori ni. Ya. Dulu pernah kecoh benda ni, orang kumpul barangan tu kan. Jadi sebenarnya salah, kita tak boleh nak kumpul-kumpul macam itu dia bukan dari segi pengumpulan sebenarnya salah sebenarnya, sebab dia boleh mengundang pada macam-macam masalah. Nah, kalau jumpa terus bawa pergi tempat pusat sampah lah. Tapi kalau dia kumpul dengan tertiban ni, dia akan mengundang macam-macam masalah. Jangan kumpul bawa balik rumah, penuhkan kat rumah, dia nak komplain pula. Itu jadi satu kedaian lah. Salah lah kan. Ada komplain dan kena saman lah kan. Kena saman dengan MPM, kena saman dengan jemputan sekitar. Jenuh. Tak kampung ni kan. Boleh, ramai nak kena kumpul tu. Tak pernah. Teringin ni pula. Betul tak ya? Sebab dia ada emas kan dalam komputer, sisa komputer yang lama kan. Boleh buat duit tu. Tapi yalah, dari segi itu pun dah ada, boleh kumpul. Orang pernah nampak. Sekarang tak biasa susah. Kalau jumpa, bawa je dekat Taman Pasar Dosi, dekat Semenanjung ni, tukarkan dia ambil. Jangan risau, Cik Syafiq kaya, dia bayar. Dia mewakili MPM tu, bayar dia. Sama ke? Itu pastikan kelestarian. Mestikan alam sekitar kita terjamin, kelestarian hijau dekat Semenanjung ni. Yes. Wah, menarik topik kita ni, e-waste ni. Tak sangka Okey, kita nak teruskan dan tanya dari segi perundangan dan juga peraturan. Nak tanya Cik Rozi. Cik Rozi rasa rata-rata Cik Rozi selalu terlibat dengan kempen-kempen kesedaran, terutamanya tentang kertas semula, tentang kelestarian hijau dekat sekolah dengan NGO. Pandangan Cik Rozi, rasa-rasanya generasi-generasi muda dan juga penduduk di daerah Banjong ni sedar tak tentang sisa e-waste ni? Okay, pandangan saya lah. Kita jangan ambil manjung lah. Sepada kami kalau kita pandang dari berbagai sudut lah, di Malaysia lah, saya rasa kesedaran tu kurang sikit. Itu sebab bila kita lihat berapa-berapa try lah, kita try tengok macam mana pandangan public kat Malaysia ni, dia orang kurang tak seperti tempat-tempat lain di luar negara apa semua. Dia orang cukup peka dengan perkara-perkara ni. Sebab dia kadang-kadang benda ni mungkin kita tak nampak kan, tapi tempat-tempat lain kita boleh jadi pengajaran macam mana berlaku kat Jepun, di tempat lain. Memang dia orang punya tempat maju apa semua, tapi kita tak tahu. Dan kita pun tahu macam mana kan keadaan ikan dia orang pun dah dalam bentuk toksik apa semua sebab sebelum tu kan. Sebab memandangkan era kemajuan kita ni, jadi kita baiklah kita laksanakan sebaik mungkin lah. Betul, saya setuju. Jadi dari segi pandangan Cik Rozi yang selalu terlibat dengan kempen-kempen dan program kesedaran dekat daerah Banjong ni, memang saya rasa kalau saya buat track Cik Ismail boleh cerita lah 17 SDG yang diwawarkan. Dari segi SDG banyak kan. Kepada penonton yang nak tahu lah kan tentang SDG tu. SDG tu sebenarnya Sustainable Development Goals. Kita ada 17 goals ataupun 17 misi untuk mencapai kelestarian alam sekitar, kelestarian hijau lah. Jadi dalam ke-17 goals tu ada banyak lah tentang kehidupan di laut, kehidupan arti kemiskinan dan sebagainya. Jadi itu semua untuk membawa kepada kelestarian hidup. 20-30 sampai 20-30 macam mana kita perlu capai, kita perlu laksanakan. Dia yang terbaik ni perkara ni based on urban lah, kawasan-kawasan bandaran mana yang kita duduk sekarang ni, yang kita uruskan buat ni. Jadi macam tu lah. Dan selepas 20-30 dia ada lagi, sebab masa ni kita sustainable bagi imbang semua, bagi okey, dan akan wujud lagi satu lagi perkara bagi kita perjuangkan. Dan Sustainable Development Goals ni ditubuhkan di peringkat global kan, bukan Malaysia semata-mata. Dan Malaysia pun kena report perkara ni dekat, kalau boleh tengok free kalau tuan-tuan free boleh buka laman web SDG macam mana percentage kita Malaysia menaik atau menurun. Kalau tengok mostly stagnant lah, mostly negeri-negeri Asia stagnant, tak macam stagnant, belum meningkat lagi. Boleh tengok. Jadi
topik yang kita bincangkan hari ini juga adalah salah satu daripada goals yang kita nak capai dalam 17 Sustainable Development penting, saya rasa paling penting lah, sebab dia pengurusan sisa ni. green, macam mana kita manage bandar Ni, jadi Cik Rozi dan juga Cik Syafiq ada soalan dekat masa kita tengah live ni, ada soalan yang ditujukan. Ni ditujukan kepada kedua-dua panel. okey. Cik Muhammad Syarif bin Salihan. Tajuk kita sisa e-waste, tapi disebabkan sisa e-waste ni juga sisa berjadual, jadi dikaitkan juga dengan sisa toksik. Dia kata pada tahun 1982 negara pernah digemparkan dengan pencemaran sisa toksik. Jadi apa pandangan dekat Manjung ada ke sisa toksik ni? Ada juga. Tapi pada kita kesedaran orang ramai tak begitu meluas lah. Tapi orang kata jangan lupa kita ingat macam 1990 pula di kampung Barukan Melayu 90 ada kes berkaitan dengan sisa toksik juga. Di mana ketika itu berlaku letupan sebab oleh kilang di sana lah. Dia pun berpunca daripada sisa toksik tadi lah. Lebih bahaya lah toksik ni kalau pergi ke water body kan, kalau dapat pergi ke sisa sumber air. Macam masa terbaru ni 5 tahun belakang ni pencemaran Sungai Kipling. Dia pun terlibat juga dengan sisa toksik juga. Jadi fahamkan Sungai Kipling tu dah mencapai Sungai Kelas Kelima lah. Kalau tak salah saya lah. Lepas tu saya rasa Cik Syafiq kita sebagai Majlis Pemandaran kena tahu apa pengusaha buat. Saya rasa kita start ambil tahu apa pengusaha buat dan start melawat apa yang dihasilkan dan barang apa dia orang guna dan dia orang letak kat mana. Mungkin kita perlu tahu. Sebab kita tak nak jadi macam Johor, sungai dia orang berapa kali hilang, mana pengusaha tak tanggungjawab melepaskan kat sungai apa. Saya rasa kalau lepas kat sini habislah, tak boleh lah kita mancing kan. Mancing lah. Itu saya ada rekod kes terbaru lah yang kita dapat tampilkan rumah dia. Ada satu kilang e-waste haram lah didirikan di kawasan Sungai Siput. E-waste haram E-waste haram. Okey. Saya difahamkan kilang tu tidak mendapat pengurusan berjas lah. Dan ketika sebuah dijalankan oleh pihak bersamalah dengan agensi dia, JAS, Dewan Tanah, Majlis Pemandaran Berkangsa begitu. Berlakulah sindiket lah di mana sisa-sisa e-waste ni tidak dihempuskan secara betul dan mereka menggunakan pula tenaga-tenaga pekerja daripada negara luar lah. Itu pun satu violation ataupun pelanggaran pada kita punya industri lah. Sampai ada sindiket, maksudnya memang ada untung dalam untung. Tak bahas. Sampai ada kilang haram yang mengumpul sisa e-waste ni. Itu berlaku di daerah Kuala Kangsar lah, tapi di Manjung ni tak ada ni dalam Tapi saya rasa kesannya sampai sini. Yalah, sebab penghujung air kita berada di sungai is well connected kan. Betul. Macam kita buat sungai Belat bermula daripada hulu sampai ke hilir. Kita ni di hilir lah kan. Untuk lepas ke laut kita menerima semua daripada hulu atas. Saya share lah dekat Sungai Gentar. Saya dulu biasa mancing kat Sungai Gentar pun ikan pun kita tak boleh makan lah. Mak saya cukup pada dapat mana ni je ikan mancing ni kan. Sungai Gentar tu dia kata dah buang je. Maksudnya benda tu dah ni. Tapi kalau sungai Kampung ke apa ke dia okey lah boleh buat sungai Dengah okey lagi lah. Dengar sungai Puas pun boleh lagi. Sungai Puas okey lagi okey orang boleh mancing dan mandi lagi dah risau. Jadi sisa e-waste ni macam tadi sisa toksik kita tahu memang jelas sangat lah bahaya. Jadi sisa e-waste tu juga berbahaya lah kalau dilepaskan dalam sungai ya. Bahaya. Macam kita bila macam kuih tu macam kes paling famous di Jepun lah, Minamata. Tapi kita pun ada juga kes berkaitan dengan sisa e-waste yang dilentaskan di kawasan sungai kan. Macam contoh tadi di Sungai Kim nanti lah. Itu impact dia bila kita dah lepaskan sisa e-waste dalam sungai tanpa kawalan, emang akan berapa masalah pada sungai itu sendiri, pada penduduk sekitar. Jadi pun saya recap juga lah apa di sebagai tim lah. Ketika itu orang yang saya kenal berjalan dengan kerja-kerja di situ lah. Maksudnya kalau di Manjung ni kita boleh report lah kalau nampak kan. Kalau malu dekat penonton semua kan. Boleh. Memang kita memang kalau report dia dapat duit juga. Duit saja. Kalau kita peringkat majlis, kita akan bersama dengan pihak tertentu seperti Datuk Lafita, daerah tanah.
Jadi kepada anda, kalau nampak sebarang violation atau pelanggaran undang-undang, orang buang sampah merata-rata, sisa apa pun tak kisahlah, bertoksik ke, berjadual ke, ataupun sisa yang biasa pun, boleh laporkan terus kepada Cik Syafiq, jabatan dia di MPM ataupun jabatan adas serta. Kita akan terima komplain tu. Nanti nanti saya bacakan nombor hotline lah, boleh call. Saya minta dia orang tolong kat studio, tolong dapatkan nombor hotline kita untuk kita bacakan nanti. Kalau bukan setakat tu je, jadual ke. Kadang-kadang kita tengok tong-tong apa biru apa semua kan, chemical kita korang tahu apa benda. Yang baru ni dekat mana lembu banyak mati ke? Baru. Mana ada kes baru ke? Yang dekat ada lembu mati. Saya ada dengar juga tu. Saya ada buku kat mana. Kan tu baca tadi. Jadi bahaya sisa-sisa ini kalau tak diuruskan dan dilupuskan dengan betul. Okey, sebenarnya kita agaknya ada dua tajuk, sisa e-waste dan juga cerita semula. Tapi kita dah bersembang panjang tentang e-waste ni. Penonton pun seronok kot pasal sisa e-waste pun dengar kita baru tambah pun. Terima kasih kepada Cik Syaril tadi. Terima kasih kepada Majlis Daerah Kampar juga. Tengok betul ni live lagi. Nama Kampar. Dah dari puji tau sampai Kampar laju teras. Bukan sedap tu. Bikin sedap lagi. Terima kasih kepada anda yang menonton petang ni. Sebelum kita nak beralih kepada kita semula punya sesi lah, kita nak wawakan dulu berkenaan dengan sisa e-waste ni. Sebabnya kita ni macam Syafiq cakap awal-awal tadi, dia bersempena dengan sambutan. Kita ada sambutan hari e-waste kan? Ya, sambutan hari e-waste. Sebenarnya hari ni tarikh ya? Ya, sambutan hari kita semula adalah pada hari ini 12 November tahun 2025. Okey, dan kita akan membuat satu program khas yang akan dilangsungkan bila dan di mana, Cik Syafiq tolong terangkan. Dia datang beramai-ramai. Itulah, datang ramai-ramai. Okey, itu maklumat semua. Pihak Majlis Kehormatan akan mengadakan sambutan hari kita semula dan hari e-waste dekat Daerah Manjung yang akan berlangsung pada 15 kali bidang November di Arena Datuk Seri Kamarudin, Seri Bandar Perak. Dan berbagai aktiviti yang akan kita jalankan, iaitu aktiviti berwarna, diskon aneka, dan sebelum apa-apa aktiviti itu kita berzumba dahulu, kita keluarkan penuh dulu. Jadi programnya waktu pagi sehingga pukul 1 tengah hari lah. 15 November 7 pagi 7.30 sampai 7.30. Kita mula dengan Zumba 7.30 pagi. Umi tak datang friend. Kena datang. Siapa minat menari Zumba pagi-pagi boleh datang. Kat mana boleh? Arena Kampung Datuk Seri Kamarudin. Arena KDSK. Program sisa e-waste dan juga kita semula di Arena KDSK. Manjung senang KDSK. So akan ada aktiviti Zumba. Lepas tu ada pengumpulan sisa. Pengumpulan sisa. Di mana orang kata apa, sesiapa yang bawa barangan e-waste, maka mereka akan layak untuk menyertai jabatan ketua kita lah. Ini satu berita baik pada jackpot. Hadiah apa pula? Ada rahsia. Kat rumah mana yang handphone lama-lama nak buang tu, bawa dulu pergi dekat program Sabtu ni. Kalau kau tu dapat duit juga kat situ. Bukan saja e-waste barang kita semula saja. Kita ada juga program tayar terpakai. Tayar terpakai Tayar boleh, tayar tunggu boleh, tayar motor, tayar kereta, semua dia bawa. Semua boleh bawa untuk buat penekanan kan, barangan dan juga kewangan. Ya. Kita pun ada program yang masa terpakai. Di mana kita pun ada syarikat yang mendaftar dengan kita, mereka pun boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh membawa barang-barang yang spesial lah, tayar terpakai, nazar terpakai, e-waste, dan benda ni akan ditukarkan kepada RM1 lah. Bagus lah. Jadi boleh bawa pada hari Sabtu ni semua barangan-barangan yang disebut oleh Cik Syafiq tu untuk ditukarkan. Dan yang paling penting, kalau anda bawa sisa e-waste, anda layak untuk masuk jabatan ketua. Hadiah dia misteri. Menang kereta. Tak kereta berhukum. Misteri. Kita tak jaga ada hari ni. Datanglah ke Arena KDSK hari Sabtu ni 7.30 pagi. Akan ada jabatan bertuah dan juga pengumpulan sisa-sisa barang yang terpakai tadi. Selain daripada tu, ada lagi, kalau saya baca kat sini, ada pertandingan mewarna. Itulah kata tadi, program e-waste ni bukan saja boleh kalau untuk golongan remaja dewasa, kanak-kanak pun boleh masuk. Dan difahamkan untuk sesi pertandingan mewarna ni pun kami terpaksa tutup kenyataan. Sebabnya bila nak masuk tu, ada. Sebab sekarang makin ramai. Saya pun dihubungi secara pribadi. Macam mana cik saya nak masuk ke warna ni?
Okey, pertandingan Wonder dah tutup lah penyertaan dia sebab dah penuh. Jadi kepada yang dah mendaftar, ibu bapa jangan lupa bawa anak-anak. Kalau tak nanti ada lah yang buat sendiri. Jadi pertandingan Wonder pun ada. Penyertaan dah ditutup. Seterusnya saya tengok dia ada persembahan silap mata. Special ini Budi ni kan ataupun David Bokofil lah. Tak ada lah siapa nak hilangkan bangunan lah. Cuma kita kat sini kita mengadakan sedikit persembahan silap mata yang kata apa yang akan kau tuan-tuan 20 lah. Yang akan main blowing lah tu. Oh, macam ni Cik Rozi, kita pergi yang satu ni, kita bawa sisa terpakai ATI orang satu so kita semua Cik Syafiq hilang lah. Jadi dah silap mata Itu baru. Saya kata kita bawa hilang. Jadi hari Sabtu 15 November 7.30 pagi Arena Kampung Datuk Seri Kamarudin. Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai, bawa anak-anak anda, bawa juga barang-barangan yang boleh ditukarkan, minyak masak, tayar terpakai dan juga sisa-sisa e-waste. Semua sekali. Apa yang ada kat rumah collect je. Bawa jalan. Okey, dan juga saya nak satu lagi. Dan sampai tu juga kita juga akan mengadakan kaunter jualan baju kompos. Di mana baju kompos ni kita hasilkan daripada sisa makanan lah yang jualan maklum sisa makanan ni memang selalunya orang buang. Tetapi pihak Mahkamah Farung telah mengambil inisiatif untuk menjadikan baju kompos tu daripada sisa makanan lah. Di mana sisa makanan ni pun orang kata betul-betul organik, dia ada racun, tak ada bahan kimia dalamnya, dan yang paling penting sekali sistem baju kompos kami telah disahkan selamat oleh Jabatan Perdana. Selamat. Dan Dia makan ke atau selamat? Selamat untuk digunakan. dah Juga makan baju. Mana ada orang makan baju tu? dan kata kita pun dah guna lah. Pun kita dah guna. Dan kami baik untuk mendapatkan pengesahan daripada pihak yang wajib, kami pun dah menghantar sampel baju kukus kami untuk tujuan analisis di Jabatan Pertanian, dan mereka mengesahkan kandungan dalam baju kimia kami selamat dan boleh digunakan. Jadi akan ada sesi jualan daripada Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar berkenaan dengan baju kompos ni. Ini memang made in MPM. Yes. Buatan kita sendiri. Kita akan wawarkan penjualan dia pada hari tersebut lah. Okey. Harga murah harga. Berapa Ada. Okey, masih berapa ni? Okey, bagi setiap 500 gram, 500 gram lah. Kita akan jual RM4 lah. RM4 500 gram. Kalau ambil banyak, lebih banyak lah murah ni. Mana yang minat cucuk tanam tu, nak tanam bunga ke, tanam sayur, tanam lah apa pun, gunalah baja kompos. Daripada tim Cik Syafiq. Jangan tanam kakak. Tak boleh tanam. Jangan tanam ketuk. Okey. Terima kasih atas maklumat Encik Syafiq berkenaan dengan program Kita Semula dan juga pengumpulan sisa e-waste di Arena KTSK 15 November 7.30 pagi. Jangan lupa untuk datang. Nanti sebelum ada program tu kita akan remind sekali lagi lah kepada semua penonton supaya datang beramai-ramai untuk kita memeriahkan program tu. Alright, kita nak beralih kepada sesi seterusnya. Ini sesi yang kedua. Jadi kita dah cerita dah pasal sisa e-waste, sisa berjadual semua tu. Sisa berjadual sekali. Macam ni kan? Dia tajuk dia sisa e-waste dan juga kita semula. Kita semula ni kita dah push Cik Rozi place sikit. Ini dia punya specialties. Nak beralih kepada Cik Rozi, bila kita sebut tentang kita semula, orang biasa bayang tong biru, tong coklat, tong merah, oren kita semua dah kan, plastik lah, paper semua tu. Tapi dari sudut landscape, apa sebenarnya makna kita semuda dan konsep dia dalam kelestarian hijau? Okey, secara konsep lah, sebenarnya bukan konsep lah, satu amalan. Dia punya satu amalan di mana kita memastikan satu perkara atau satu benda tu kita gunakan semula, atau kita dui gunakan atau yang tiga gunakan kan. Macam contoh satu kita boleh guna contoh tone drum daripada asal dia terbuang dan kita modify balik jadi tempat kursi, kita bagi upgrade, orang panggil dalam arti kata lain upcycle kan, kita naikkan nilai dia. Dan kalau biasa
kita semula ni rasanya famous banyak benda, dan cuma kita macam mana kita memudayakan. Itu sebab kalau mungkin JKK ke apa ke, atau tuan-tuan yang berminat boleh PM Cik Ismail lah. Kita pun ada bengkel dan kita boleh buka, kalau ramai kita boleh buka kelas apa nak buat tayar tak pakai. Biasa pun kita ada kelas untuk sekolah atau nak guna macam mana kita nak upcycle selain daripada 2-3 benda lain lah. Macam contoh botol deterjen tu, botol sabun dia air tu kan, macam mana kita nak olah jadi nampak cantik, diguna sebagai kotak tanaman yang menarik kan, macam tu. Tapi yang penting lah bagi kami, macam mana kita menggunakan, bagi kami secara besar macam mana kita gunakan balik contoh sisa-sisa tebangan tu dijadikan kompos, sehingga kita guna balik kerusi yang kita pernah buat, macam mana kayu-kayu yang pokok-pokok yang kita tebang, tambah tengah tebang banyak ni hujan ni, banyak pokok tumbang, kita gunakan semula untuk jadikan kerusi. Tapi dia ada 2-3 proses yang ambil masa lah, dia bukannya sesenang semudah terus jadi sebab semua ke mana pun senang kita lain dalam kena ada ilmu juga untuk tu. Itu sebab kalau tuan-tuan rasa perlu untuk ilmu apa semua rasa bagi Manjung terbuka Cik Syafiq boleh mungkin nak belajar macam mana nak buat kompos, boleh makan makanan, kami sedia, kami ada pegawai apa semua, boleh memberi ilmu. At least kita ada interaksi, bukan setakat bercakap kosong aja, tapi kita ada boleh datang macam mana. Kalau cakap tu mungkin ada ketua kampung apa, kalau nak buat apa pun kita boleh ni. Selain juga macam berbagai lagi lah, macam eco-print apa semua kita boleh buat. Tu saya kita nak tanya lebih sikit tadi pasal eco-print tadi Cik Rosie sebut. Tapi sebelum tu bila kita sebut pasal kitab semula tadi kan, kitab semula ni saya rasa ramai yang tak faham. Macam yang kita cakap tadi tentang tong biru, kitab semula, barang-barang yang kita tak nak tu di kitab semula untuk diguna semula, dia akan dikitar untuk jadi benda baru lah. Tapi apa yang diterangkan oleh Cik Rosie dan diamalkan oleh unit landscape Banjarnegara Mancung, kita guna semula, gunakan barang-barang yang sisa-sisa buangan kita cantikkan dari segi kreatifnya, dan dari macam-macam benda baru. Sebab apa kita cakap guna semula tu, sebab benda tu untuk dihurai oleh alam mengambil ratusan tahun. Contoh kaca dekat 100 tahun kaca plastik ambil masa dalam ribuan tahun kan. Jadi benda tu lah kita guna balik supaya benda tu ada nilai balik kan. Jadi selain kita nak hantar ke tempat untuk kita semula, boleh guna balik. Kalau tak tahu cara dia, jangan risau. Cik Rosie dah bagi jaminan tadi, call telefon saja hubungi MPM. Tak tahu nombor telefon kita orang pribadi pun tak apa. Ramai lah, ramai kan. Boleh buat satu kelas. Kita akan buat. Jadi seruan ini kepada anda, pengurusi-pengurusi KRT, ketua kampung JKK, rasa nak belajar cara untuk buat baju kompos, ataupun nak belajar cara untuk recycle semula barang-barang yang terpakai bagi cantik untuk jadi akca dan sebagainya, boleh hubungi. Ada Cik Syafiq, ada Cik Rosie, boleh guide. Hubungi saja MPM. InsyaAllah kita boleh aktifkan kepada anda. Kita boleh buat kelas lah. Baik kelas. Memang biasa dulu kita buat kelas. Sekarang pun macam macam kami dari segi kelas mulia, memang ada satu staf kami yang berkebolehan untuk membuat benda ni. Memang ada sajalah panggilan telefon yang mengatakan nak belajar kelas, tapi kalau sahabat seorang lain okey. Tapi buat kita buat ramai. Kita kumpul lah, kita kumpul. Macam bulan lepas ke bulan lepas ada pihak-pihak DM pun ada beri kami untuk diorang belajar tentang benda ni. Sekarang ni pun memang ada saja, demand tu ada. Cuma bagi pihak yang tak tahu tu inilah masanya. Okey, kepada anda yang tak tahu, jangan risau, kumpulkan dan cuba bincang dan runding bersama dengan jabatan-jabatan yang terlibat ini untuk kita adakan kelas. Banyak benda kita boleh buat sama-sama. Betul. Sebab ini untuk mencantikkan kita punya bandar. Sebabnya kalau anda dapat lihat macam yang Cik Rosie sebut tadi, antara barangan-barangan yang dah berjaya kita guna semula, tong drum dijadikan perahu. Mahal loh kalau banyak orang PM nak beli, tapi kita bukan bisnesnya asas. Jadi tu sebab kami menggalakkan supaya orang buat sini. Kita boleh ajar macam mana kita nak tembuk apa semua kan. Nampak? Kita bukan business oriented sangat. Tadi kita boleh ajar kepada KRT, JKK, anda belajar, anda buat, anda jual lah.
untuk kegunaan taman Sekolah sekolah menengah lah, apa nak ada sekolah menengah. sekolah menengah. Ada juga macam jawatan kerajaan pun. Ada juga pengumpulan kami. Okey. Jawatan kerajaan. Kadang-kadang kata kita ketum pada yang ini. Kadang-kadang di organisasi pun, organisasi kerajaan pun ada pengumpulan kami. Sebab dia pun kadang-kadang tak tahu apa nak dibuat. Dia macam tak tahu apa nak dibuat dengan benda ni. So kita pun ada pengalaman dan juga kebakaran kita kat situ. Kita boleh ada atau apa-apa. Okey. Terima kasih atas penerangan Cik Syafiq dan juga Cik Rozi tadi. Dia orang memang bersedia untuk buat kelas kepada anda. Ya. Jadi sekali lagi kita saran kepada anda, jangan risau. Ismail boleh belajar. Hubungi. Kalau rasa nak call saya pun ni, jangan risau. Call dia nombor ni, kita akan set. Tapi biar ramai-ramai. Ya. Jangan datang secara peribadi lah, Fongsuan. Kita kumpul ramai-ramai. Lagi baik dan lagi cantik kalau dapat dibuat secara berkumpulan melalui jawatan penduduk masing-masing lah. Nak tanya kepada Cik Rozi, macam Cik Rozi tadi dah kongsikan beberapa barangan yang dah dijadikan konsep keindahan bandar ni, guna tongdraw, guna tak yang terpakai dan sebagainya kan. Boleh tak bagi contoh antara projek taman awam di Manjung ni yang kita gunakan bahan kata semula ni? Okey. Dalam pembinaan dia. Dalam untuk yang ni, sebab kita ada 2-3 fasa yang lepas taman kita semula. Tapi secara jujurnya sebab kami sentiasa membuat pembaruan dan mengkaji sama ada perkara tu okey ke tak okey. Something lah. Pada dulu kita fokus kepada taman yang ada menggunakan tayar terpakai apa semua. Tapi setelah membuat kajian dan mendapat pandangan daripada pakar, kita dapati tayar tu mendatangkan selagi toksik apa semua. Jadi kita start kurangkan dan sekarang ni kita cuba menggunakan taman yang tengah prepare dekat ni, menggunakan kayu-kayu terpakai yang sesuai untuk dijadikan peralatan-peralatan perabot taman lah setakat ni. Sebab dia ada ke mana pun, bila macam kita Syafiq lah, bila ada benda tu dia ada something. Jadi kita kena yang penting sekali bila sebut taman ke apa ke, yang penting keselamatan lah. Keselamatan kanak-kanak apa semua, daripada jaga masa untuk jaga masa pendek atau jaga masa panjang kan. Tapi bila kita buat semakan, memang terdapat berapa tu, sebab kalau ikutkan dekat Manjung banyak dulu taman kita semula, tapi setelah kita dapat tahu benda tu, kita ribut balik dan mungkin akan mengeluarkan satu tema baru lah, mungkin lah satu kejutan kan. Ismail je. Betul. Saya menantikan Optimus Prime dia Afcar. Transformer dia Afcar kat tengah Manjung. Gambar-gambar orang sisa UAC kan. Dia something yang kejual. Something yang wow. Betul, benda ni bila dia dijadikan satu keindahan bandar, boleh jadi satu point of attraction. Dia arti kata lain, beauty with purpose. Yes. Itu dah ayat. Penuh berfalsafat. Beauty with purpose. Sarjana. Kadang-kadang lawa saja tak ada purpose pun susah. Dia tak ada. Jadi kita kena ada macam tu lah. Dia cantik, dia berfungsi, dia ada kelebihan dan kegunaan dia. Wow, memang petang-petang ni berfalsafah kita. Bersepah. Kat saya ada contoh-contoh taman ni, macam Taman Madani Astaka dengan Taman Madani Pantai Remis. Memang ada guna pokok-pokok tumbang sebagai senas. Yang itu lagi kita mungkin akan masukkan sedikit nanti 2-3 Taman Madani, di mana akan ada elemen-elemen barang kita semula. Sebab kita pun dinilai oleh penduduk apa semua kan, dan kita membawa kempen ni kepada ni lah. Mungkin benda tu sebab ada tempat yang kita perlukan add on benda-benda yang sentuhan-sentuhan daripada staff kita selain daripada ni. Jadi Cik Rozi, saya nak tanya lah, saya rasa ramai juga orang pernah tanya kepada saya ni, penduduk Manjung ni, dia orang nak buat banyak keindahan bandar melalui landscape yang dia buat melalui unit landscape. Dia orang kata kreatif, cantik. Dekat mana buat semua-semua projek ni? Okay. Buat dekat dalam bangunan MPM ke apa? Dia orang bila masa buat ni? Itu je satu soalan yang bagus. Mungkin lah itu sebab kita buka cerita pasal bengkel apa semua. Ramai yang tak tahu ni. Mostly ramai tak tahu unit landscape kita ada bengkel kita sendiri. Pejabat kita di sebelah Hospital Seri Manjung. Okay. Dekat sana kita ada bengkel, kelengkapan dan pekerja yang cukup mahir serta machinery yang cukup lah. Jadi dekat sana itulah kita hasilkan. Mostly kadang-kadang saya rasa macam teruja bila orang kata
Oh cantik signage ni membazir duit majlis. Orang tak tahu benda tu kita buat sendiri. Buat sendiri sahaja. Kita buat sendiri je. Tapi bila kita tahu maksudnya level staff kita atau pekerja kami boleh buat kerja satu level yang orang panggil, orang ingat kontraktor yang buat. Dan capai standard orang kata boleh jual tu. Boleh jual kan. Macam tapi, kita beli. kita beli. Tapi orang kata ni membazir duit rakyat apa. Tapi kita boleh bukan pandang sudut negatif atau positif. Mana kita tahu yang kita punya kerja antara kerja yang terbaik kan. Memang kami pun memang dihubungi beberapa PBT lain lah macam mana kita melaksanakan kita set up untuk orang panggil bengkel tu. Kita dah set up apa semua keperluan dan keperluan keselamatan lah. Itu sebab kalau boleh, kalau free, boleh ramai, kumpul orang ramai, boleh datang kita buat kelas. Memang dengan ruang yang cukup, lapang, lepas tu macam-macam boleh buat lah. Kalau nak belajar tanam pokok ke apa ke, dan kami memang terbuka lah. Jadi pejabat unit landscape dekat sebelah lah hospital Seri Manjung. Sebelah kan? Sebelah lah. Indah Water boleh apa lah kan. Dia berdekatan dengan hospital Seri Manjung. Ada bengkel yang staff Cik Rozi buat sendiri semua projek-projek keindahan bandar ni. Yang orang kata memang lawa kan. Orang kata membazir kan. Orang kata membazir lebih banyak ni. Tak, buat sendiri je. Padahal buat sendiri, ada bengkel. Boleh datang. Tapak semayang di situ ya. Kalau rasa nak pilih-pilih beli pokok pun boleh. Boleh. Kalau boleh nak rasa nak tengok pokok, dan biasanya kalau kami takut murah lah, tapi kami kalau kami bukan saya dengan nursery dekat luar, tapi ke mana pun kalau macam contohnya ada teringin nak beli, boleh datang je lah. Kita ada tempat semayang. Cik Rozi, ni satu soalan ni saya rasa banyak nak tanya tu. Dekat tempat semayang tu, kalau kita tak nak beli pokok lah, kita nak sewa pinjam untuk uluri kahwin ke apa, ada bayaran lah? Boleh? Ada servis tu tak? Orang kahwin Pernah lah ada servis tu tak? Ada orang pernah tanya dia tau. Sebab dekat Taipei ni ini macam nak pengalaman saya sendiri. Abang saya kahwin dulu pun, dia pergi kepada MFT, Majlis Ulama Taiping. Kita sewa pokok-pokok tu untuk dipakai dekat dewan-dewan kenduri dia lah, nak masa dia kahwin kan. Kita ada buat servis tu tak, Rozi? Setakat ni kita tak, sebab kita banyak fokus kepada maintenance kita tuan-tuan pun banyak kita belum lagi lah sebab maintenance kita pun bukan kita outsource untuk kita kontrakkan. Maintenance ni kita buat secara dalaman. Itu sebab kadang-kadang memang 100% fully untuk landscape kecuali pokok-pokok yang besar kita terpaksa panggil kontraktor, yes. Tapi setakat ni landscape di Manjung dilaksanakan 100% tanpa di outsource lah oleh staff. Warga NPM juga melaksanakan. Itu buat sendiri anda yang bertanya tu, kalau tengok ni anda dapat jawapan lah. Kalau datang nak beli boleh, insyaAllah. Datang nak belajar untuk buat macam-macam kreativiti kat situ, ada kelas dia set betul-betul. Saya rasa ramai yang tak tahu memang tapak semayang dapat landscape dekat fasa Macam 3B. 3B fasa 3B warisan kan. Warisan Yalah, pasal lebih warisan. Tapi masa dengar orang tu sudut warisan Okey, boleh lah pergi orang kata usha-usha tengok apa ada kat sana. Cari Cik Rozi. Staff dia ada bagus. Okey, nak tanya Cik Syafiq dan juga Cik Rozi lah. Kita dah tahu tadi tentang e-waste, kita dah tahu tentang guna semula barang yang terpakai dan juga kita semula. Dari segi kesedaran melibatkan komuniti sekolah dan NGO untuk program kelestarian yang alam sekitar ni, pandangan Cik Syafiq, banyak tak program-program macam tu kita jalankan dekat Manjung? Okey, soalan yang menarik tu kita Okey, untuk makluman semua juga, memang pihak Manjung, sama ada kita buat sendiri program tu ataupun kita bekerjasama dengan pihak-pihak luar, memang banyak. Kalau nak bagi contoh, di daerah Manjung sahaja, masa setiap minggu saya akan mendapat surat permohonan untuk protes sama itu apabila kertas semula, jualan barang kertas semula dan sebagainya. Tetapi benda tu dia sebenarnya berselaras juga dengan orang kata kesedaran dan juga kebudayaan kita semula di kalangan masyarakat. Sebab saya kat sini baru 4 tahun di Manjung, memang masa saya sampai tu memang kesedaran orang ramai terhadap program kita sebelum ni memang rendah lah. Sekarang banyak kan. Sekarang ni pun mereka dah mula sedar. Sekarang ni benda tu dah jadi budaya. Itu kata kita nak membudayakan amalan kita semua macam teroris itu memang masalah. Tetapi apa yang saya sendiri nampak dan saya mati, budaya kita sebelum di daerah Manjung pun semakin meningkat dari hari lah. Maknanya
orang ramai pun dalam sedar, yang mana contohnya APM pun ada program yang kita buat setiap bulan, di mana program untuk para kita semula dengan barang tukar harian kita buat di lobby A setiap bulan. Setiap bulan nak contoh. Setiap bulan memang ada kita buka kaunter kat lobby ni. Dan ni pun benda tu berjalan secara daftar je. Maknanya tuan-tuan dan puan datang bawa kita semula, nanti dia akan scan QR apa semua. Dan juga saya nak tarik sikit perhatian tuan-tuan dan puan lah. Sebab di hari US dan juga kita semula tu, kita akan memberikan hadiah juga kepada pengumpul barangan kita semula yang terbanyak yang program kami. Kalau bawa banyak ada hadiah. Yang bukan itu satu, tapi yang kita buat jalankan setiap 2 bulan sekali di lobby APM di kota-kota luar. Kita bawa sekali berkesinambungan dengan tu, kita bawa sesiapa yang Pernah yang membawa barangan kita semula yang paling banyak. Ini dia kumpul rekod. Bulan lepas dia dah bawa ni. So hari Sabtu ni kita nak umum ni. Ada data. Ada data. Kita nak siapa yang barang kita semula paling banyak. Betul apa? Memang itulah kita nak lakukan pada hari kejadian lah. Di mana kata setiap kami pun tiap masa lama, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan datang bawa orang kita semula, tuan-tuan akan kata apa, tuan akan timbang, scan timbang, and then tunggu staff kami untuk mengambil barang-barang kita, barang-barang keperluan harian, contoh macam tepung, gula, teh, semua dapat tender, dapatkan barang-barang kita semua tu kami akan rekod dan kami tuan-tuan boleh sini. Tu yang kata kita ambil kesinambungan daripada maksud bukan apps lah, lebih pada macam sistem QR code dah. Buat apps ni pun memang lagi lah. Cuma dari sini kami pun ada buat QR code di mana setiap peserta yang join program kami, sama lagi lobby APM ataupun dari luar, dia pun tahu berapa banyak yang dia dah hantar. Mereka pun boleh tahu berapa banyak, dan kami pun mengumpul data tu. Di mana pada hari Sabtu ni memang kami akan reveal lah, kami akan umumkan siapa menang dia. Dan jangan terkejut pun, orang yang kita tak sangka pun yang menang lah. Tak sangka ni, rupanya orang yang satu datang hantar barang tu, tukar dapat dihun datang kapur tu, dia boleh jadi pertandingan ni. Dikumpul-kumpulkan dan dapat hadiah. Siapa yang paling banyak champion of the champions. Ini macam zaman dulu ada point ni. Itulah. Kami pun dalam masa sama kami pun bersama juga lah dengan pihak syarikat Touch for Cash lah, di mana kalau tuan-tuan dan puan nak tengok pusat kita semua pada lalu, tuan-tuan dan puan boleh menyertai program di situ di Masjid Hadisa Batu 8 yang warna pink tu, yang warna pink tu, itu di bawah JPKK Batu 8 kampung Batu 8 lah. Di dekat Lekir tu memang ada tempat tu di mana tempat tu, dan tu ada sistem lah, di mana selain terkumpul untuk tukarkan pada wang ringgit, tuan-tuan dan puan juga boleh menyertai skim perlindungan kesihatan di sana. Ada insurans lah maknanya. Syakir tak nak tambah lagi ke tempat yang macam dekat masjid? Ada lagi? Tambah lagi. Takkan ni dekat masjid Haji Rizal tengah-tengah bandar. Itulah yang macam apa yang di masjid Haji Rizal tu buat, mereka mendapat peruntukan tu daripada peruntukan Sekretariat Baladi lah. Memang ada program Sekretariat Baladi ni, saya harapkan memang untuk tahun ni banyak lah. Tak ada, dan untuk tahun depan pun saya rasa kami tengah menapis beberapa permohonan lah yang sampai kepada kami untuk menyertai program ni lah. Maksudnya untung lah. Maksudnya tu setiap setiap collection setiap bulan jangan pihak Antrax akan dapat. Contoh pihak masjid tu akan dapat maknanya benefit juga. Dan saya mampu untuk masjid-masjid 8 lagi pun, kalau nak buat waktu program nak buat makan-makan selepas tu kena keagamaan pun memang boleh pakai. Boleh guna duit yang dari segi pengumpulan barangan tadi. Ini model yang boleh direplikasi, ditiru ataupun dicontohi oleh tempat-tempat lain. Saya rasa JKK, KRT masing-masing boleh ambil contoh yang Haji Isa buat. Dan juga masjid, orang kata apa, saya pun boleh warkan lah untuk orang semua juga. Pusat kita semua pada lalu ni di Masjid Isa Lekir tu adalah pertama di negeri Perak. Pertama. Kita semula pada lalu pertama negeri Perak. Pertama. Betapa canggih dan special dia. Tempat tu kan. Itu memang boleh. Kalau tuan-tuan nak pergi pun tak ada siapa yang jaga. Maknanya pengawasan bertibi saja. Secara automatik. Dia buat real time kan. So tuan-tuan pergi 12 malam pasang pagi ke pulau. Tak ada siapa pun akan tengok, tapi akan diawasi melalui CCTV.
Tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan daftar melalui apps, ada aplikasi kat situ, tuan-tuan buat je macam biasa. Session dan itu. Sangat-sangat menarik. Jadi saya rasa terjawab lah soalan saya tadi dari segi kesedaran tu. Di daerah Manjung ni dah semakin tinggi lah. Dia ada pendidikan berterusan. Betul. Dengan nampak ada peluang untuk kita menjana sedikit pendapatan daripada aktiviti kita semula macam ini. So dah memang menjawab lah. Memang tinggi lah. Dah naik lah kesedaran kat daerah Manjung. Contoh dekat Subang Jaya, mana pengusaha perempuan kan, sampai dia boleh beli lori just untuk collect minyak terpakai. Betul. Minyak masak terpakai pun kita tengok dah trend yang makin meningkat dan famous sekarang. Ada yang datang ke rumah pun ada, tapi kita pun ada sediakan tempat sama macam kita pun sama. Untuk program yang masak terpakai pun kita dah perluaskan di daerah Bandung, di mana kebanyakan restoran dah menyertai program ni. Boleh ditukarkan kepada RM1. Minyak-minyak yang anda dah guna pakai lama tu tukarkan kepada RM1. Dan ataupun untuk harga jualan, harga yang tuan-tuan jual daripada kontraktor tu pun orang kata harga dia melebihi daripada minyak masak yang paket lah. Sebagai contoh lah. Mahal lah. Mahal. Itu sebab rasa tuan-tuan yang perempuan lain. Kalau ada lebih minyak goreng tu kan, jangan buang terus. Jangan buang terus ke sinki. Betul. Ini orang kata harga sebotol tu berapa dapat kalau untuk 1 kilogram tu pihak yang boleh ambil dalam RM2.80. Mahal lah. Sekilo. Oh, tapi rasa kalau kumpul kan sekilo. Masuk batu lagi berapa Satu lain. Daripada anda buang sembrono dalam sinki, lepas masak buanglah sinki, bagi sumbat kita punya sinki ni. Kotorkan longkang dekat kawasan rumah kita, kotorkan sungai kita, baiklah anda kumpul dan jual dekat Cik Syafiq. Dekat tempat kumpulan kita lah. Boleh dapat PGM kan. Tapi yang tu dekat masjid kan. Yang minyak kita ada. Minyak pun dia pula nak buat. Tapi kita pun nak bersama dengan satu syarikat. Kita ada hari dan tarikh-tarikhnya. Dia orang boleh datang dan jual dekat sini. Sabtu ni ada untuk fashion tu ni. Hari Sabtu ni dekat KDSK, arena KDSK ada bawa minyak pakai tu untuk kita jual. Kita kumpulkan dan kita lupuskan dekat arena tu. Pada hari Sabtu anda boleh terima RM1 sebagai tukarannya. Terima kasih Cik Syafiq atas soalan terakhir yang saya katakan tadi berkenaan dengan kesedaran tu. Nak teruskan kepada Cik Rozi. Awal-awal tadi Cik Rozi ada sebut batik ecoprint. Saya nak minta Cik Rozi ceritakan sikit tentang batik ecoprint ni, macam mana ianya salah satu daripada program kelestarian yang Cik Rozi dan rakan-rakan cetuskan, dan macam mana kita nak rasa sense of belonging dalam kita sebut tentang kelestarian hijau. Batik ko cetak satu yang tengok dia senyum lah dia punya ni batik ko cetak dia cetak ada satu benda yang baru tapi dilaksanakan oleh rakan-rakan kita di Manjung mana NGO 2-3 pengusaha lah yang telah kami kenal sepasti. Dan benda cerita yang paling menarik sekali untuk tuan-tuan take note perkara ni kami telah berjaya ke peringkat Innovaton. Pertandingan Innovaton di mana akan disiarkan bila Innovaton ni yang dekat Astro tu Innovaton kat Astro tu di mana inovasi yang kami buat, macam mana dapur yang kami buat ni akan ditandingkan InsyaAllah kalau ada rezeki adalah kan ni. Cuma balik-balik kepada kisah ni, batik cetak ni hasil daripada daun-daun yang ada pokok-pokok yang dimanjung. Pokok-pokok yang kita trim apa semua, pokok tu kita guna semula dan kita cetakkan ke atas kain dengan menggunakan teknik-teknik di mana memerlukan pengugusan apa semua, dan hasilnya memang cantik. Dan mungkin ada yang biasa tengok pusa-pusa yang ada yang telah gunakan apa semua, dan benda-benda macam ni lah kita buat untuk rakyat Manjung sekali. Kalau ada yang berminat boleh belajar dengan kami. Dan kita ada bengkel lah, kita ada mesin dia, kita ada dapur dia, dan kita membuka pada ni lah, dan kita ada ramai NGO yang aktif untuk mengajar dan memastikan. Dan kita boleh, saya berharap lah kalau boleh benda ni dijadikan produk Manjung, di mana kita banyak pokok jati apa semua, dan memang hasil ni memang cantik lah. Antara yang berjaya lah, inovasi yang berjaya lah. Setakat ni kita telah menangi peringkat negeri, dan kita telah berjaya melayakkan diri 56
antara 56 kumpulan. Masa di Manjung dia merupakan rekod lah, saya rasa first kali PBT di Perak yang berjaya melayakkan diri ke Inovaton lah. Dan kami bukan membawa barang kami membawa roh Manjung tu. Ini batik ekoprint ni fabrik yang dijadikan pakaian dan juga macam-macam jenis lagi lah. Dia okey. Daripada batik ni ya? Dia berbatik ni. Ini bermula pada asal daripada, kalau tuan-tuan boleh tengok Cap 25. Cap 25 di mana satu perjumpaan di mana semua penggiat-giat atau profesional panggil semua dekat, tak salah saya dekat overseas, dia akan panggil semua mereka fashion yang top designer membincangkan perkara ni, membincangkan perwasaan bagaimana industri kain boleh mencemarkan alam sekitar balik ke asal. Jadi dekat sana dia orang panggil semua top mereka designer, top mereka fashion, di mana supaya mereka menggunakan pakai macam eco-print, barang-barang yang ini yang tidak mencemarkan alam. Balik kepada Cik Ismail cakap tadi, fabric yang kita gunakan tadi pewarna daripada daun. Mungkin kita ingat macam batik apa tak, memang betul lah macam batik, tapi fabric pewarna tu daripada pewarna asli, dan benda tu semuanya dalam bentuk mesra alam sekitar kan, macam tu. Sebab itu yang kita bawa benda tu untuk kita pertengahkan dan kita cuba menjadikan benda ni salah satu produk Manjung yang terbaik lah. Manjung terbaik. Saya pernah tengok sendiri pakaian yang dihasilkan daripada fabric eco-print ni memang cantik. Boleh jadi baju batik, boleh jadi baju kemeja. Saya pernah tengok dia jadi bag pun. Ada bag ataupun tas tangan wanita. Memang special. Saya rasa boleh serve dalam internet. Ada pusat-pusat di Manjung lah, mana ada ni, dan boleh kalau rasa berminat apa semua boleh datang kepada kami lah. Kami pun boleh buka kelas, dan kita ada barang. Kalau rasa nak berurusan atau mencetus idea baru untuk niaga pun kita boleh. Sebab kita ada kelengkapan. Cerita balik lah, kita ada bengkel di mana segala kreativiti dan kreatifan di Manjung berada di bengkel Landscape. Dia datang je. Nampak? Bukan setakat barangan kreativiti yang nak buat arca, nak buat rambut dan sebagainya tu dekat bengkel unit Landscape ni. Malahan anda boleh buat baju batik sendiri dekat sana. Betapa dahsyatnya kelas-kelas yang kita boleh sediakan kepada anda. Sebab barangan-barangan macam contoh dapur untuk membuat batik tu sendiri dihasilkan oleh pasukan Encik Rozi sendiri. Sebab tapi jangan salah anggap sebab kita maintenance pun kita tak lupa kan. Tapi perkara ni biasanya kalau hari cuaca yang terlalu panas, sebab kita sama tahu Manjung, kita waktu untuk menyelenggara hanya waktu pagi, waktu panas saja. Waktu petang tu dia orang akan buat perkara-perkara benda-benda kreatif bagi meningkatkan kreativiti kami. Dan semua ni untuk kebaikan daerah Manjung. Kita nak hasilkan satu produk Manjung tu sendiri. Memang nanti ada tengoklah, datang dan cubalah. Boleh datang cuba, dan kalau nak tengok nanti Inovaton musim tinggal ni episod keempat. Episod keempat. Ada saudara paling handsome yang Cik sebagai saudara Rifki Romero akan berada di Astro berkaitan dengan batik Eko Cetak ni di program Inovaton. Jadi semua ni tentang kita semula kesedaran hijau, e-waste yang kita dah sebut ni, semua ada dalam dia. Okey, saya rasa dah 1 jam atau bersiaran. Lama. Tanpa sedar sembang-sembang macam gini je kan. Jadi sekali lagi, sebelum kita nak tamatkan sesi hari ni, pertama ni saya nak remind semula kepada anda, ada 2-3 benda. Satu, hari Sabtu ni jangan lupa 15 November 7.30 pagi di Arena Square Kampung Datuk Seri Kamarudin. Program kita semula dan juga pengumpulan sisa e-waste. Datang beramai-ramai seperti yang Cik Syafiq nyatakan tadi, ada banyak program. Bukan beramai-ramai, berbundel-bundel, membawa barang kedai semua anda. Berbundel-bundel. Sebab kalau datang tak bawa barang kedai setengah. Betul dah, tak harus kosong. Bawa lah minyak masak tak pakai, bawa tak pakai. Dia rumah semua tu. Sama-sama beli lagi dia paper. Ada lagi kan? Ada tu. Buku lama macam lama. Contoh kita dulu tu yang Musain. Mungkin tu Emisap. Nampak dia Emisap. Saya tak lahir dulu. Jadi jangan lupa datang hari Sabtu 15 November 7.30 pagi. Semua aktiviti yang Cik Jafiq nyatakan tu ada. Kita akan berjumpa pada hari Sabtu ni. Yang keduanya, kepada anda sekali lagi kita nak gesa
kita nak war-warkan siapa yang berminat dengan kelas-kelas yang Cik Syafiq dan juga Cik Rozi tawarkan tadi, boleh kumpul, boleh nyatakan hasrat anda, boleh hubungi kami di MPM. InsyaAllah kita akan cuba susun sebaik mungkin untuk anda datang dan belajar dengan Cik Syafiq dan juga Cik Rozi dari Jabatan Kesihatan dan Persekutuan Bandar serta Cik Rozi daripada Union Landscape. Jadi sebelum kita nak tamatkan, last soalan dari saya. Pertamanya kepada Cik Syafiq. Apa harapan Cik Syafiq dari segi sisa e-waste ni, kita semula dan juga kelestarian hijau secara keseluruhan? Harapan peribadi Cik Syafiq. Okey, memandangkan saya pun sudah beristeri dan menjadi seorang cahaya mata. Jadi saya nak mewariskan alam sekitar kita ni yang baik dan bermanfaat ni kepada anak. Kita nak tutup dengan falsafah yang best ni. Harapan ni. Itulah harapan besar saya, di mana biarlah kita meninggalkan alam ni dengan kepada generasi terusnya dengan baik dan juga mampan lah. Itu harapan saya sebagai seorang bapa lah dan juga seorang suami orang lah. Okey, that's untuk dari segi kerja pula. Saya pun berharap Majlis Suara Banjong dapat menyahut cabaran ni dengan kita laksanakan pembudayaan yang mana kita semula di kalangan masyarakat, di mana kita dah perkenalkan macam-macam saya katakan. Tetapi kalau anda tuan-tuan perempuan kalau tak join, tak masuk, tak kita sepik, benda tu tak gangguan dia juga. Jadi orang kata apa, saya dengan rasa rendah hati ni mungkin birulah pandangan sokong pihak. Marilah bersama-sama kita berganding bahu untuk memastikan alam yang kita bakal kita tinggalkan kepada generasi kita sosial dalam keadaan yang baik dan mampan lah. Itu harapan besar saya lah. Dan besar juga saya pun mewakili pihak Bersama Bantu pun kita pun sudi bekerjasama dengan mana-mana agensi kerajaan ke swasta ke NGO ke sekolah ke buat benda pun dalam sama-sama kita membudayakan amalan kita semula ni. Sebab apa yang saya lihat memang kita sepatutnya memang selain SDG apa semua ni, kita pun sebenarnya bergerak ke arah memastikan alam sekitar kesedaran kita pun dalam keadaan yang kata apa baik dan juga itulah. Itu sajalah daripada saya lah. Aman sentosa selamanya. Harapan seorang bapa. Apa dia? Kita dah declare tu katanya susah. Betul. Nampak. Jangan korang-korang lah. Bapa dah. Saya tak member. Tak available. Okey, soalan yang sama kepada Cik Rozi. Harapan Cik Rozi terhadap semua yang kita bincangkan hari ni. Okay, harapan kita jangan harapan dengan harapan. Jangan dengan harapan. Okay, sebenarnya apa usaha daripada kita semua, tak kira siapa yang berada di mana saja, apa usaha pun walaupun sekecil pun memberi impact. Walaupun kita buang sebotol air mineral di tepi laut, kalau ada 1,000 orang dah 1,000 botol. Betul. Kalau apa yang kita buat, buang sampah, e-waste apa, satu hari yang terwarisi, buat kata-kata Cik Syafiq tadi, diwarisi anak kita. Apa yang terjadi di setengah negara maju, dia tercemar apa semua. Lepas, sebab nak reverse tak boleh. Nak reverse untuk alam sekitar mengambil masa yang beribu tahun, di mana memang alam sekitar memang boleh memulihkan keadaan semula jadi, tetapi dia mengambil masa sangat lama, sangat susah. Okay, dengan harapan tu, itulah setakat tu dah Cik Ismail. Pendek harapan. Pendek harapan dia kan. Walau kita panjang pun kalau tak dengar tak kena juga. Betul. saya boleh simpulkan tadi harapan Cik Rozi, walau sekecil mana pun tindakan anda itu ada impact. Sama ada negatif ataupun positif. Okey, nampak saya perhatian dia tahu. Simple, short tapi padat tu. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada kedua-duanya, Cik Syafiq bin Syafi'i dan juga Cik Rozi Dahlan, atas penerangan dan perkongsian tentang tajuk yang kita bawakan hari ini di episod ke-7 siri My Manjung TV podcast berkenaan dengan e-waste dan juga kita semula. Banyak yang kita dah bincangkan, banyak yang kita dah sarankan. Saya nak curi ayat daripada Cik Rozi tadi. Ayat tu membest lah tadi. Apa yang anda lakukan, walau sekecil mana pun, ia akan membawa impact, sama ada negatif atau positif. Kalau anda buang sampah, maka banyaklah sampah tu terhasil. Tapi kalau anda bersihkan alam, maka banyaklah kebersihan yang akan berlaku dekat alam kita. Kadang-kadang bukan cantik je, yang perlu kita kemas.
kita perlu kemaskan. Bila kemas tu masa tak kesampah lah. Betul. Apa satu lagi ayat tadi? Beauty with purpose. Yes. Betul. Beauty with purpose. Ini harapan seorang bapa. Saya kagum putar ni. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Terima kasih kepada panelis kita. Saya ingin menyampaikan minta maaf dari kami ke produksi dan juga kru My Bajau TV sekiranya ada kesilapan dari saya sendiri dan juga daripada kru-kru saya sepanjang kita bersiaran pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod seterusnya dengan tajuk yang lain pula. Mungkin next punya scene bukan dengan saya dah lah. Kita kembali kepada artis kacak Rifki Romero Rosales. Dia famous ni. Dia agak famous lah. Famous betul. Pro Astro nanti ni. Rasanya bulan ni. Bulan 12. Bulan 12 nanti tengoklah Kak Astro wajah Episod keempat wajah kacak Rifki Romero di program Indovanton berkenaan dengan projek Eco Print ataupun Eco Cetak. Okey. Akhir kata, terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum, jumpa lagi di siri yang seterusnya. Bye-bye.